Macam mana kita nak bayar road tax di aplikasi MyJPJ? Bermula sekali, pergi ke bahagian profil dan pilih kenderaan. Pilih kenderaan yang kita nak renew road tax, scroll ke bawah dan tekan butang pembaharuan. Pertama sekali, pilih tempoh pembaharuan sama ada 6 bulan ataupun 12 bulan. Seterusnya, pilih pula mod pembayaran. Di aplikasi MyJPJ, ada 3 jenis mod pembayaran iaitu pembayaran dengan kad, perbankan internet dan e-wallet. Sekiranya kita pilih mod pembayaran dengan perbankan internet, pilih pula bank yang kita nak guna, contohnya Maybank. Akhir sekali, tekan butang bayar dan kita telah pun berjaya renew road tax di MyJPJ.